Okey tuan-puan, sekarang ni bersama sahabat saya Cik Izwan. Beliau merupakan seorang penyimpan emas. Hari kita nak dengar apa true point dia bermula menabung. Tuan, jadi boleh tak sharekan sikit macam mana boleh bermula menabung emas di Pulau Ligul dan apa point yang menggalakkan untuk menabung emas ni? Saya jujurnya lah, bila kita orang Pantai Timur ni, seperti yang saya nyatakan, kita dah biasa tengok emas kan. Dan yang menariknya dengan public gold ni, bila Tuan Zul kata boleh bermula RM100 kan. Sedangkan kita tahu emas ni, kita nak beli emas menggunakan modal yang besar. Jadi saya pun pada first impression tu was-was juga. RM100 beli emas, tak apa saya buat je. Time tu RM100 ni 0.4. Lepas tu bila saya tanya Tuan Zulkifli, Tuan Zul kita, tuan mentor kita, 1 gram, saya beli 1 gram kan. 1 gram mana nak simpan ya. Sebab time tu beliau hanya ketawa lah. Dia kata handphone tu lebih mahal. Kata betul lah, handphone lebih mahal. Tapi yang mentor tak tahu, saya tak tahu yang 1 gram ni besar mana. Kita ingat 1 gram tu seutas. Walaupun selalu tengok emas, tapi saya tak tahu berat emas tu berapa. Dan bila kita dah simpan emas, kita dah pegang emas, kita akan dengar ilmu, sama ada kita baca buku ataupun kita hadir seminar, barulah benda tu boleh related. Sebelum ni mungkin ada yang bercerita emas ni kalau kita jual dapat untung kan. Kita jual dapat untung, kita beli harga murah jual harga tinggi dapat untung, ataupun itu yang selalulah sebelum ni kita dengar. Kalau kita tak memiliki emas, benda tu kita tidak boleh nak brain, kita tak boleh nak fikir. Dia sama juga dengan kita nak main bola kan. Kita nak main bola, kita boleh tengok kita orang main bola, tapi kalau kita sendiri tidak tendang bola, kita tidak boleh menjadi pemain bola. Belum lagi pemain bola yang hebat, tapi nak jadi pemain bola tu kena tendang bola. Sama juga dengan simpan emas. Ini adalah pengalaman saya. Maksudnya emas tu sinonimnya dekat masyarakat Pantai Timur selalu tengok, tapi bila tak selalu pegang, ilmu apa saja yang disampaikan tu tidak akan kita dapat praktikalkan. Dan rupa-rupanya ilmu emas ni dia lebih luas berbanding dengan cara beli dan cara jual emas. Itu bagi saya. Sedikitlah perkongsian Cik Izwan. Semoga RM100 pun boleh menabung emas di Pulau Ligul. InsyaAllah siapa yang pergi ada akaun emas dan belum lagi menabung emas di Pulau Ligul, jom kita menabung hanya RM100 sahaja.